Mengikut teks dalam video tersebut, beliau mengucapkan, "Barang siapa yang memusuhi Ali pasti akan jatuh." Penjelasan mengenai ucapan tersebut. 1. Siapa Ali? Dalam konteks ini, Ali merujuk kepada Saidina Ali bin Abi Talib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. 2. Konteks ucapan. Ungkapan ini sangat sinonim dengan fahaman Syiah, yang memberikan kedudukan sangat istimewa kepada Saidina Ali sebagai imam pertama dan pemimpin yang sah selepas kewafatan Nabi. 3. Tujuan ucapan. Beliau ingin menegaskan bahawa sesiapa sahaja yang menentang atau memusuhi Saidina Ali akan mengalami kegagalan atau jatuh. 4. Kontras dengan teks kuning, perlu anda perhatikan bahawa terdapat dua mesej yang berbeza dalam gambar ini. Ucapan lelaki adalah mesej sokongan kepada Saidina Ali. Teks penulis garis miring penyebar adalah mesej amaran atau kecaman terhadap Iran garis miring Syiah yang menggunakan video tersebut sebagai bukti untuk mendakwa adanya agenda tersembunyi terhadap Mekah dan Madinah. Jadi, video tersebut sebenarnya memaparkan seorang tokoh atau ahli kumpulan yang sedang menyatakan kesetiaan kepada Saidina Ali, manakala orang yang menyebarkan gambar ini menambah teks kuning untuk memberikan amaran kepada penonton tentang apa yang mereka dakwa sebagai rencana busuk. Mesej utama, kandungan ini bersifat provokatif dan bertujuan mempersoalkan sokongan penonton terhadap agenda Syiah, dengan mendakwa bahawa mereka akhirnya akan menjajah umat Islam. Penting untuk dinyatakan bahawa kandungan seperti ini sering dikategorikan sebagai kandungan sensitif yang berkaitan dengan ketegangan geopolitik dan perbezaan mazhab. Maklumat dalam imej tersebut adalah pendapat atau dakwaan pihak tertentu dan bukannya fakta sejarah atau kenyataan rasmi yang diiktiraf secara meluas dalam hubungan antarabangsa.